Kalau siapa-siapa jumpa saya tepi-tepi jalan ke yang panggil, sebab sekarang ni saya ni dah level saya bukan, nama saya bukan Kamal dah. Dah bukan Kamal dah. Level nama saya dah Budin. Semua orang panggil saya Budin. Semua orang. Jumpa je tak kisahlah pakcik ke, adik ke, makcik ke, akak ke, apa ke. Nampak saya daripada jauh, Budin. Budin. Cakap, ya Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum, saya Budin. Jadi saya terpaksa lah jadi Budin. Takkan jadi Kamadli pula kan. Budin. Orang jumpa saya daripada jauh je, Budin. Pergi balik kampung yang Budin. Tak kisahlah balik Kelantan pun. Budin. Budin. Orang tak makan tau. Mau makan tau Budin. Pergi Pahang. Budin, orang makan ke? Budin. Orang makan ke? Pergi Kedah. Hang dah makan kau Budin? Hampir benar ni. Hang nak makan kau Budin? Hang ni penyabak sangat. Awak hang biar orang perempuan buat macam tu kat hang. Hang ni apa lah ni? Aku tak tahulah ni. Dia marah kita pula. Apa pula? Saya pernah jadi Hanan. Hanan pun best kat watak saya bawa. Siapa tengok cerita Hanan, Inar Nazirah. Sebab pasal watak Hanan tu, saya takkan lupa sampai mati. Sebab watak Hanan tu lah saya jatuh cinta dengan Awal. Jatuh cinta betul-betul pula tu. Siapa pernah tengok cerita tu? Setelah tu lafaznya akad. Cerita tu antara best cerita yang saya shoot lah. Satu, pasal saya jumpa jodoh kan. Pasal watak tu best, cerita tu pun best, chemistry saya dengan Nawal aka isteri saya tu pun best. So jadi kena tengok cerita Black. Thank you.